Okey ni. Bearing ni dia tinggal dalam ni. Nampak? So, bearing yang pecah tu dia ada guli-guli macam ni kan. Guli ni dengan benda ni masuk balik dekat bearing baru boleh ketuk. Dia lebih mudah kalau ada grease, minyak grease kan, sapu tu. Dia kena ni ada convoy event RZ member ni, takut bearing pecah tengah highway kan. Space ni tinggal dalam agak susah juga nak keluar. Sebab dia nak ketuk daripada belah sini, dia tak ada ruang langsung tau. So masuk balik susun guli ni macam ni. Lepas susun sebaris macam tu, ambil yang boost dia ni, itu congkir ni, bagi dia masuk balik dia punya ruang. Tolak dia macam tu. Susun bagi dia silang bearing tu kan. Silang-silang macam tu. Okey, nampak. Jadi macam ni. So bearing tu silang lah letak. Kan? Letak tegak, rapit benda. Tapi nak ketuk dia tu elok pakai bob macam ni lah. Batang bob apa semua. Dia ketuk biar tepat. Tepat dekat yang lubang kecil tu kan. Nampak? Tengok dia keluar. Sepih tu. Dia patutnya bearing ni tadi dah terabur habis. Dia jadi macam ni. Kan dia dah gelai. Housing dia ni tinggal kat sini. So, guli macam tu lah. Kelada ni simpan. Boleh guna buat ni tu. Macam tadi kan, dia buat. Okey, selamat mencuba. Moga selamat pergi dan balik RZ member.